Okey, so ni kita dah masukkan kambing lebih kurang dalam 20 kilo. Ada orang kata kambing ni nak kena rebus lah kan, bagi dia lembut dan sebagainya. Okey, untuk resipi kita tak perlu. Okey, kita akan masak dalam 1 jam setengah. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana cara nak masak kita punya kambing kawah. First kali kita masukkan minyak. Okey, minyak makan ni lebih kurang dalam 1,5 kilo. Minyak sapi kita lebih kurang dalam 8 sudu. Tak sah kalau kita tak ada minyak sapi ni. Dia macam benda wajib. So, daun pandan. So, bila minyak dah panas, kita masukkan bahan kita ni, bawang dan juga halia. Ini lebih kurang dalam 5 ke 6 minit. Okey, so kita tengok sekarang dia punya bau pun dah naik. Lepas tu kita dah nampak kekuning-kuningan kan. Okey, now kita masukkan kita punya serbuk cili. So ni lebih kurang dalam 0,5 kilo lah. Okey. Okey, so bila dah rata, kita masukkan kita punya bahan utama kita ni lah. Kita punya paste, okey. So specialnya kita punya paste kawah ni adalah kita dah siap semua dah dekat dalam ni. Bahan utama dia adalah rempah kari kawah. Selain daripada tu kita ada guna juga rempah kari babas. Rempah kari babas yang pedas tu, and then ada cili serbuk, bawang merah, bawang putih, halia, okey. And then 4 sekawan, gula, garam, semua tu kita masak. Dan bila dah masak tu, kita packing dia setiap ni lebih kurang dalam 1 kilo lebih untuk 5 kilo kambing. Jadi saya guna 4 paket dekat sini untuk 20 kilo kambing. So kita masukkan. So kita nampak dia punya adunan dia ni cantik. Dia nampak merah-merah tu kan. Okey. So bila dah macam gini ni, kita masukkan kita punya kambing tadi. Okey, so ni kita dah masukkan kambing lebih kurang dalam 20 kilo. Ada orang kata kambing ni nak kena rebus lah kan, bagi dia lembut dan sebagainya. Okey, untuk resipi kita tak perlu. Okey, kita akan masak dalam 1 jam setengah. Okey, kambing yang kita guna ni, kita guna mutton 6 way. Okey, kita guna mutton 6 way. Kita potong 2 inci lebih lah. 2 inci lebih potong dadu. And then bila dah rata macam ini, baru kita letak kita punya air. Sampai kambing ni dia tenggelam lah. Lagi 1 jap. So kalau kita dah kacau senang macam ini, lebih kurang okey lah. Okay, nampak tak colour dia merah. Lepas tu nampak dia punya rempah-rempah dia dah sekata dengan dia punya air kan. So bila dah macam gini ni, next adalah kita tutup aja. Kita tunggu 1 jam setengah.